Kementerian. Terima kasih Datuk Yang Bertua kerana mengizinkan saya mengambil bahagian dalam perbahasan usul yang dibentang oleh Yang Berhormat daripada Ipoh Timur dengan niat yang baik untuk kita melihat SPRM satu hari esok akan menjadi sebuah badan yang berintegriti, dihormati oleh bukan sekadar masyarakat Malaysia tetapi juga masyarakat antarabangsa yang sesuai dengan usaha yang dibuat pada hari ini atas nama apa pun untuk mengangkat martabat SPRM ini. Datuk Yang Bertua, yang pertama sekali saya ingin memperjelaskan apabila akta untuk menubuhkan SPRM ini yang hasil daripada cadangan, mungkin pemikiran dan wawasan bekas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia pada waktu itu, Yang Berhormat Kepala Batas, dan bila akta itu dibawa ke dalam parlimen ini, kita tidak punya masalah dan kita tidak punya halangan untuk menyokong akta itu. Kerana apabila BPR diangkat, dimartabatkan untuk dijadikan sebuah suruhanjaya pencegahan rasuah negara, saya rasa langkah itu sangat dialu-alukan. Dan apabila Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong memperkenan untuk melantik beberapa jawatankuasa penting yang termaktub dalam akta tersebut, di antaranya adalah akta khas, akta tentang menubuhkan satu jawatankuasa khas SPRM, dan beberapa orang ahli yang berhormat di sini atas nama ahli parlimen dijemput untuk menganggotai jawatankuasa tersebut, maka PAS sendiri dan rakan-rakan daripada Pakatan Rakyat tidak keberatan untuk menerimanya dengan penuh tanggungjawab, dan kita bersama-sama dengan anggota-anggota dari pihak kerajaan mengadakan mesyuarat demi mesyuarat untuk memberikan sumbang saran kita terhadap masa depan dan kebaikan SPRM itu sendiri. Kita telah menunjukkan sikap melupakan pertelingkahan ataupun pergeseran politik dan ideologi kita, duduk dalam jawatankuasa ini semata-mata untuk kebaikan yang perlu kita sumbangkan kepada parlimen ini, kepada SPRM dan juga kepada negara, yang kita harapkan akan dapat membuktikan bahawa daripada BPR diangkat kepada SPRM, maka SPRM itu akan menjadi suatu harapan yang tinggi dalam hasrat semua kita untuk memerangi rasuah sampai ke peringkat akar umbi. Maka dengan sebab itulah, bila jawatankuasa ini pada yang bermesyuarat hampir 7 kali telah menyerahkan laporan jawatankuasa khas ini kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib pada 9 Julai 2010 bertempat di pejabat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Putrajaya. Dan di antara kandungan memorandum itu ataupun cadangan itu ialah, di samping kita menyokong tentang meningkatkan perbelanjaan, kita menyokong staf, pegawai diberikan allowance lebih masa yang lebih munasabah, kita menyokong supaya setiap pegawai diberikan latihan yang secukupnya. Tak cukup dalam negeri, kita mencadangkan supaya anggota ini diberikan latihan di peringkat luar negeri, pendedahan yang secukupnya. Semuanya kita berikan satu pandangan untuk kebaikan SPRM itu sendiri. Dan di antara cadangan itu yang paling tegas, yang paling penting, yang jawatankuasa ini telah kemukakan setelah kita mengadakan mesyuarat hampir 7 kali, dan bukan mudah untuk mendapatkan satu keputusan itu, ialah kita mencadangkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri supaya mengambil suatu inisiatif penting meminda perlembagaan negara, to amend the constitution. Untuk apa? Untuk kita memberikan kuasa pendakwaan kepada SPRM.
supaya tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi sebarang halangan untuk SPRM dalam kes yang dikendalikan, daripada sekecil-kecil kes sampailah kepada kes yang disebut dengan izin high profile case yang perlu didakwa sendiri oleh SPRM. Itu suatu yang kita telah laksanakan, dan kita bersepakat semua anggota jawatankuasa tersebut, sama ada daripada pihak pembangkang dan pihak kerajaan, mencadangkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri supaya sila ambil satu langkah ke hadapan, our way forward dengan izin, satu tindakan yang proaktif. Kami yang dilantik dalam jawatankuasa ini bukan bersifat seremonial, bangga sekadar dilantik, bangga sekadar nama disebut dalam laporan tersebut, tetapi mengambil satu tindakan supaya apa yang kami buat pada hari ini, apa yang kami fikirkan pada hari ini, apa yang kami perjuangkan pada hari ini, kita harapkan menjadi suatu yang bermanfaat kepada generasi hari esok. Iaitulah dah sampai masanya Perlembagaan Malaysia ini dipinda untuk memberikan kuasa pendakwaan itu kepada SPRM. Sampai ke situ, Datuk Yang Pertua, peranan yang telah kami mainkan. Supaya apa? Supaya kita ada suatu yang kita sumbangkan kepada negara ini. Yang kita bercakap siang malam tentang kita nak membasmi rasuah, kita nak mementera rasuah, tapi hasil dialog, hasil kita membuat tinjauan, hasil pada kita mengadakan banyak mesyuarat, antara findings dengan izin, di antara dapatan yang paling penting adalah kerana setiap pegawai SPRM, setiap di kalangan mereka yang menjalankan siasatan, dan kami dapat laporan ada di kalangan pegawai-pegawai SPRM yang bekerja siang malam, yang diarah bekerja siang malam, meninggalkan pejabat, meninggalkan rumah tangga, ada di kalangan mereka yang hampir bercerai suami isteri. Tapi bila kes ini dibawa ke meja AG, maka berlakulah apa yang kita saksikan pada hari ini. Kadang-kadang kes ini tidak sampai pada peringkat pendakwaan. Oleh itu, kita telah mencadangkan supaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, kalau benar-benar serius untuk kita mementeras rasuah ini, apa kata kita buat satu program besar, satu reform dibuat, supaya berilah kuasa itu kepada SPRM untuk dia mendakwa. Oleh itu, kami telah menjalankan tugas dan tanggungjawab kami. Saya maklumkan 2 minit lagi, Mat. Ya, saya ingin menyatakan di sini, Datuk Yang Pertua, bahawa kita telah mencadangkan yang terbaik. Kita telah mencadangkan apa yang sepatutnya kita cadangkan. Kerana kita tak nak kes-kes yang seperti ini, Datuk Yang Pertua. Yang kita melihat, ada satu laporan yang telah saya hantar 2 kali. Yang pertama, saya hantar surat kepada PSC dah 2 kali, tentang satu isu yang melibatkan tentang kerugian emas yang bernilai 8 bilion. Datuk Yang Pertua, selepas skandal PKFZ, emas membuktikan bahawa skandal yang kedua terbesar, 8 bilion duit rakyat yang dilakukan, dan telah ada asas yang kukuh, di mana Datuk Ramli Yusof, bekas pengarah Jabatan Jenayah Komersial Bukit Aman, yang juga telah menyerahkan kertas siasatan kepada AG, juga tidak didakwa. Dan kemudian surat, saya merujuk kepada surat Tuan Lee Syamuddin, Allen and Gladhill kepada SPRM, yang telah memberikan bukti yang cukup, tapi malangnya SPRM memulangkan kembali kertas siasatan itu kepada Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman. Ini berlakunya kadang-kadang perkara-perkara yang menghalang kepada kita melihat berlakunya bagaimana pendakwaan yang sepatutnya dijalankan, tetapi ianya tidak dapat dijalankan kerana berlakunya hal-hal yang tersebut sebentar tadi. Jadi oleh itu, Datuk Yang Dipertua, saya memberikan surat ini telah 2 kali kepada PSC untuk menyiasat tentang isu dan segala dokumen telah saya lengkapkan, dan PSC masih lagi tidak memberikan jawapan kepada saya. Adakah pengurusi PSC ini perlu ditukar dengan orang lain? Ya, Mat. Jadi kes yang seperti ini, sebagai contoh, Datuk Yang Pertua, saya mengharapkan supaya demi untuk kita meningkatkan integriti SPRM ini, saya mencadangkan supaya apa yang disebut oleh Ipoh Timur tadi, apa yang saya bahaskan pada hari ini,
supaya menjadi suatu yang kita harus tanggungjawab bersama dalam kita memikul amanah kepada negara ini. Terima kasih.